strawberry. Alright. Menggunakan ajisai akan tambah RM2. Kalau yang biasa punya RM13. Ini warisan tepi, yang ini kopi tepi. Ini awak best seller, boleh dapatkan tepi kopi. Yang ni 10 dan ni RM8. Bawang lagi bawang. Bang, tak bawang depan lu bang. Bawang depan lu. Okey. Lima, 7-0. Siap lah? Ya. Alright. Saya ada pena bro ayam, pena rendang, pena daging. Untuk satu set RM15. Alright. Okey. Ini adalah double patty cheese. Produk daripada burger depan Bigi boleh dapatkan di Basar Tekak 4.0 ataupun di depan Bigi dan Ahli Kopi. Mantau harga dia RM9. Kalau yang ni strawberry yogurt harga RM10. Tapi kita bagi combo RM16 je. Okey. Sebagai set. Daging hitam. Kamu Macam ni. Dapatkan segera cheesy tenders segera di tenders attack. Alright, kat sini kita bagi cheesy chicken tenders. Lepas tu atas dia kita letak mozzarella cheese dan juga side kita bagi fries lah, dan juga sekali dengan garlic sauce. Boleh dapatkan segera di tenders attack. Dekat mana? Dekat lorong saya sini ataupun lorong PBG. Sekali kita buat kek embol yang bersaiz besar. Okey. Alright. First sekali kita akan letak satu cream, white cream, untuk tutup dia punya lapisan kek dengan coklat nanti. Dia tak perlu banyak, dia cuma untuk layer-layer aja. So kita curahkan dia. Alright. Okey, satu cup ni memang banyak. Kita letak satu white chocolate. Okey, drizzle Alright. Alright. Untuk kek embol ni berharga RM20 sahaja.